Alright. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini saya nak seperti biasalah saya nak buat ulasan counter-counter. Sekarang baru jam 10.30, so market baru je buka tadi pukul 9, so market baru je run sejam setengah lah. Alright, so macam semalam ada yang kata suara tak jelas, insyaAllah hari ini saya dah adjust sikit. Harap-harap suara boleh dengar dengan jelas. Cumanya kali ni saya memang buat untuk recording, so sekejap je lah kita live. So alright, pasaran hari ni ada sedikit bullish. So kalau tuan-puan nampak dekat FBM KLCI ni, mata hari ni indeks 1619 mata. Volume baru 1.4 bilion sikit lah, sikit tak banyak volume hari ni. Value pun baru 608 juta value. 385 counter naik, 404 counter turun. So lebih kepada bearish sentiment lah hari ni, alright, sebab banyak counter-counter yang turun hari ni. So kalau kita tengok generally index, sectorial index, main index FBM KLCI naik, consumer turun, industrial product turun, financial naik, healthcare naik sikit, construction naik sikit, property naik, teknologi dengan plantation naik. So generally kalau nampak 1, 2, 3, 4, 5 sectorial index turun dan selebihnya hijau lah, tapi nampak hijau pun tak kuat sangat. Alright, so kita tengok dalam property apa counter yang naik. Kita ada IOIPG, Tangko, IGBB, EcoWorld, UEMS, SP Setia, MRCB, KSL, LNG dan MKH. Ini yang menyebabkan sectorial index property naik. Kalau kita tengok financial, bank naik, kebanyakan bank lah. Tuan-puan tak beli sangat bank. Yang bank yang syariah hanyalah bank Islam. Bank lain semua tak syariah. Construction kita nampak ada Gamuda, Sangkon, WCE, HB, GDB, Kitakon, Sendai, GKN, TRC. Tapi banyak counter yang untuk construction, banyak counter yang turun lah. That's why dia punya index pun tak kuat hari ni. Healthcare pun tak kuat sangat. Yang naik hanyalah UMC, Supermax, D-Pharma, Top Glove, KPJ dan IHH. Alright, so kita tengok apa counter yang dalam most aktif hari ni. Tadi saya ada nampak VS dengan SNS, tapi kena check satu-satu. Kalau tengok pada VS, dia punya sentiment dia kan, dia punya, kalau tengok ticker chart dia okey, ticker chart dia ada, masih ada bentuk lah ticker chart dia. Transaction pun agak tinggi, and then buy rate dia pun okey lah, tak teruk sangat. 56 ni consider tinggi lah, okay? Lebih daripada 50% kan. Cuma kalau tengok today trade summary ni, dia punya buy volume ni 25,000, okay? And then sell volume 19,000, macam dekat-dekat. Value buy 1.2 juta, value sell 939,000. So transaction buy 160, transaction sell 146. So macam hampir mengejar. So, kalau tuan-puan tengok macam dia punya ticker chart ni kan tak kuat sangat lah So kita tengok dekat VS punya projection, dia punya major chart dia. Pertama sekali, kalau tuan-puan buka dia punya projection monthly chart kan, ini yang projection yang saya dah buat lah untuk monthly chart dia. Kalau kita tengok generally, saya tutup dulu semua lukisan, dia masih dalam wave menurun lah. Dia nak turun, ni kira wave correction C. Dia nak pergi C kat sini. Ni A, ni B, ni C kan, A, B, C. So dia nak pergi C untuk monthly chart. Kalau tengok weekly chart, dia dari sinilah dia buat C kan, dari sini ke sini. Dalam C dia ada 5 subwave. So kalau kita buka balik, ini bahagian C dia kan, ini dia punya C ni, dia ada 5 subwave. So saya dah masukkan 1, 2, 3, 4, 5. So kita jangka subwave yang kelima dekat bawah ni, dekat sini. Alright, so kita jangkakan dia punya subwave dia dekat sinilah, yang kelima kan. And then dalam dia nak buat 5 subwave tu. Alright, dalam dia nak buat 5 subwave tu, kenapa dia jadi macam ni? Sekejap Alright.
So dia kena buat lah subwave yang lebih kecil lagi kan. So macam VS ni, sekarang kalau tuan-puan tengok untuk daily chart hari ni, dia ada momentum sikit. Ada momentum sikit tapi tak kuat. So dekat mana dia punya position harga dia sekarang untuk daily chart, dia dekat sini. Daripada subwave 5 tadi, 5 ni daripada 4 ke 5, dia kena ada 5 subwave, 1, 2, 3, 4, 5. So dia berada di sini. Dia berada di sini. Daripada wave 3 nak pergi ke wave 4 untuk short term. Alright, so kalau kita kecilkan lagi time frame dia, dalam wave 4 ni dia ada A, B dan C. So dia berada di A. Dan kalau kita tengok lagi 1 hourly chart, sebenarnya A ni dah mulai bearish. Okay, A dah mulai bearish. Sebabnya kalau tuan-puan tengok dekat sini, dia dah buat overbought dekat sini kan, untuk wave A ni kan. Overbought ni hari tu dia dah buat oversold dekat sini. Oversold dah tamat, so dia naik pergi overbought. And then dari segi momentum pun tak tinggi sangat lah. Momentum mulai menaik tapi tak tinggi sangat. Dari segi ni volume, dari segi momentum dekat sini bearish, dekat sini bullish, tapi bullish dah mulai ada signal bearish. So dia dah mulai menurun kan. So kalau tuan-puan tengok 1 hourly chart untuk VS, dia dah buat wave 1, 2. Okay, ni wave 1, wave 2. And then dia nak buat wave 3, 1, 2, 3, 4, 5. So sepatutnya dia akan naik ke sini lah sekurang-kurangnya kan, ke sini. Cumanya adakah sekarang ataupun besok ataupun lusa, kita tak tahu. Tapi generally slowly dia nak buat 5 subwave sebab dia dalam wave 1, wave A. Okay, kita masukkan dia punya subwave dia. Okay, let's say lah ini 1 kan, kita ambil 1, 2, 3, 4, 5. Sini lah 1 sini, sini 2. So dia akan 1, 2, 3, 4 ke bawah ni, 1, 2, 3, 4, 5. So kurang-kurangnya dia naik tinggi sikit. Ni baru 4, baru 5 lah, macam tu kan, lebih kurang. So kita masukkan gun dia. So dia punya gun resistance dia dekat sini. And then sini tak ada sangat resistance, so mungkin 4 akan stop kat situ. 3 ni most probably tinggi sikit lah. So ini untuk 1 hourly chart VS projection. So tapi kalau tengok sekarang dia nak turun lagi. So kita expect dia akan turun lagi sikit dekat area sini untuk settlekan dia punya wave 2 ni lah. So yang ini minor, ini dia kena sub minute lah, minute kena tukar sikit lah dia punya numbering dia kan. So kalau kita pergi lebih detail lagi untuk VS ni, sebenarnya dia kena masukkan lagi kita punya subwave dia. Contoh macam dari sini 2 nak pergi ke 3 ni, 2 nak pergi ke 3 dia kena ada 1, 2, 3, 4 dan 5. So tak cukup lagi lah kita kecilkan sikit. Dia tak cukup lagi dia punya count dia kan. So saya masukkan dia punya wave yang ini. So 1 dekat sini, 2, 3 ni sepatutnya naik sikit, 3, 4 dan 5. So itu dia punya minute. So ni lagi kecil lah sebenarnya. So yang ni kena duduk kat sini lah. Alright, so lebih kurang macam tu lah So kalau tuan-puan nampak ni 1, 2, 3. So yang ni tak siap lagi ni tak siap lagi, so dia kena naik sikit lagi. Tapi sekarang nampak masih menurun. So dalam wave 2 nak pergi ke 3 ni, dia masih lagi dalam short term wave bearish lah. So kita expect dia akan turun dulu sikit, baru naik balik. Alright, tu kalau saya tak silap buat projection lah. Alright, so tu untuk VS. So, kalau tengok pada ticker chart ni, dia tak kuat lah. Sebab kita compare ticker chart dengan carta yang besar ni kan, so nampak dia tak strong sangat. Tak strong sangat. Cuma major wave dia masih bullish sebab dia dalam wave A nak naik. Okay, baru dia buat B dan C. So kita tengok lagi SNS ni dari segi ticker chart dia cantik. Okay, kalau tuan-puan tengok ticker chart dia cantik. Transaction dia 308. Okay, and then dia punya buy rate dia 80%. Buy rate dia very high kan, buy rate dia tinggi.
Alright, increase camera resolution. Tak perlu kot. Alright, buy rate dia tinggi. Kalau tuan-puan nampak ni, saya tak sure saya punya suara ni dah ok ke belum. Tapi kalau tuan-puan ada yang mendengar, boleh komen-komen. At least saya tahulah. Alright, kita tengok satu-satu lah untuk SNS ni. Pertama sekali, dia punya major wave dia. Major wave dia masih dalam fasa correction. Saya dah buat projection untuk monthly chart dia. Dia dah buat A dan B kan. B ni dah complete. B dah complete. Saya buang lah dia punya channel ni tak pakai dah. So garisan-garisan ni pun saya boleh buang lah. Okay. Kita tengok sikit SNS ni, dia punya IPO price dia berapa. Kita tengok listing, kita tengok IPO. Dia tahun 2022 kan. Kita tengok dia punya harga yang dinosaur dia. 5 September 2022. Itu tengok 2022, 5 September 2022. 5 September dekat sini. Oh, 2 September, alright. So dia start IPO price dia, harga dia 25 sen. So kita boleh letak lah dia punya IPO price ni harga 25 sen. So saya letak di sini warna putih lah Kita letak di sini IPO. And then kita coordinate dia 25 sen. Right. So right, itu dia punya IPO price. So sekarang kalau kita tengok pada keseluruhan dia punya carta dia, dia dah turun bawah daripada IPO price tapi dah naik balik kan. So ini adalah satu cycle pergerakan. So dia dah habis dah 5 subwave kat sini. So dia dah buat A untuk correction wave. Okay, A dah lengkap lah 1, 2, 3, 4, 5. B pun dah lengkap dah kalau ikut saya punya calculation. Dan sekarang dia nak buat C. Dalam wave weekly chart dia sedang buat C. Okay, dia sedang buat C. So kita tahu C dia ada 5 subwave. Okay, dia ada 1, 2, 3, 4 dan 5 kan. Okay, dalam C ni dia ada 5 subwave. Ini kita letak dia sebagai perantara. Perantara biasanya saya gunakan purple lah. Alright. So dalam C dia ada 5 subwave untuk SNS. Tapi kita kalau tengok weekly chart ni, dia dalam 2 nak pergi ke 3. So kenapa sini rebound, kita tengok kenapa situ rebound. Sini adalah 1, sini adalah 2, dia dah complete lah Ini dah buat ABC, ini dah buat 1, 2, 3, 4, 5, dah lengkap. So ini sepatutnya dia dah buat 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright, tapi ini tak lengkap lagi lah. Dia dah buat 1, dia dah buat 2. Dia nak buat 3, dia nak buat 4. Okay, 4 dan baru dia nak buat 5 lah. Mungkin 5 bawah sikit lah kot. Alright, itu dia punya perkiraan dia lebih kurang. Ini adalah minor lah. Okay. So kalau kita tengok sekarang dia untuk short term SNS ni dalam wave 4. Dia nak buat wave 4. So dekat mana dia punya resistance yang support dia, kita kecilkan sikit lah time frame. Saya pergi kepada apa ni, 1 hourly chart lah, senang kan. Ni kita betulkan balik. Kita pergi ke 1 hourly chart and then kita tengok sini 1, 2 dah lengkap. So 3 ni 1, 2, 3, 4, 5. So saya expect 3 ni dah habis kat sini. So dia dalam wave 4. Kalau tuan-puan tengok wave 4, dia ada A, B dan C. Alright. Dia akan buat A, dia akan buat B dan dia akan buat C. Itu untuk wave 4. So yang ni kalau situ minor minute, dia kena minute lah. Betul lah. Right. So ini untuk 1 hourly chart. Kalau kita kecilkan lagi dia punya time frame dia, pergi kepada setengah jam, kita boleh nampak dia masih ada momentum lah. Okay, masih ada momentum untuk naik. Tengok dia punya support and resistance. Alright. So sekarang kalau tengok pada SNS, dia dah cecah dia punya major resistance dekat 610. Let's say kalau ada volume masuk hari ni, okay, kalau kita nampak ni
ada volume masuk nanti, volume yang besar, okay, sekarang dia dah nampak ada volume besar dah masuk. Okay, banyak volume masuk lah, banyak-banyak kan. Dia punya value untuk buy pun 3.7 juta kan, quite high lah. And then 188 buy transaction, 62,683 buy punya lot. So buyer lagi ramai. Kalau ada lagi buyer masuk, dia akan push harga, dia akan break 610. Okay, and then barulah harga boleh naik ke kita punya target lah, sama ada naik sikit lagi ke 650 ataupun hanya stop dekat immediate resistance 620. So dia area situ lah. Tapi saya punya expectation dia akan stop area sini 620. Okay, 620. Kalau tengok pada setengah jam punya chart lah alright. So kalau kita tengok A ni kan, A ni sepatutnya dia ada 1, 2, 3, 4 dan 5. So kena naikkan sikit lah, naikkan sikit. So kalau saya masukkan dia punya A punya sub wave ni kan, ni 1 ni dah lengkap, 2 pun dah lengkap, 3 ni dia kena ada 1, 2, 3, 4, 5. So di area sini 3, and then baru dia buat 4 dan barulah dia buat 5 kan. So maksudnya masih ada possibility untuk naik tu, ada lagi lah. Okay, belum habis, okay, belum habis. Yang ni minuit dia lagi kecil kan. So untuk SNS short term kita nampak dia masih ada volume, masih ada momentum, and then dari segi wave pun masih nampak lah dia masih ada wave, masih ada ruang untuk wave dia naik. Alright, so itu untuk SNS. Saya share dekat grup klien jugalah. Okay, alright, so tu baru 2. Kita tengok lagi. Normally okay, NE. Kenapa NE macam ni kan? Alright, kita tengok NE. NE ni cantik. Kita tengok NE. NE ni dah naik tinggi. So persoalannya, boleh naik lagi tak? Itu persoalannya kan. Boleh naik lagi tak? So kita tengok untuk NE, pertama sekali kita tengok dia dalam ACE punya market, volume dia 42,000 buy, 18,000 sell, 3 juta buy, 1 juta sell. So buyer lagi tinggi lah. So buy rate dia 69, so masih tinggi. So kita tengok dia punya chart. Alright, tutup dulu. Kita tengok monthly, weekly. Alright, so saya dah plot saya dah plot. Kita tutup dulu dia punya plot ni. Sekarang ni dia dah break dia punya all time high sebelum ni. Okay, dia dah, hari tu dia dah drop, dah break. So generally dia masih bullish lah. So kita tengok NE punya IPO price. Saya tak tulis lagi dia punya IPO price. So dia 2024 listed. Kita tengok IE punya IPO price, NE punya IPO price 15 Oktober 2024. Kita tengok 15 Oktober 15 Oktober dekat sini. So dia punya IPO price dia 50 sen. Right, kita tanda lah, siap-siap. Okay, tu dia punya IPO price dia 50 sen. Okay, dah ada dah kat sini. Oh, saya dah tanda lah. Okay, IPO price dia 50 sen dekat sini. So dia dah break dia punya all time high, turun ke bawah IPO price dan naik balik. So sekarang kalau tengok general wave dia baru buat wave 1 yang barulah. So wave 1 ni dah lengkap. Kalau tengok 1, 2, 3, 4, 5 kan. And then sekarang dia sedang buat wave 2. So dalam wave 2 ni, adakah wave 2 ni pendek atau panjang? Kita tengok. Saya buang dulu semualah. Saya buang dulu semua lukisan-lukisan sebelum ni. Alright, so ni adalah dalam dia nak buat wave 2. Sekarang kalau tengok dia dah break dia punya resistance dekat sini, and then resistance 770 pun dia dah break kan. So adakah A dia dah tamat? Okay, kalau tengok saya expect ni A, dia sedang buat B lah. Okay, kalau tengok pada daily chart ni, ini A, so maksudnya A dia pendek lah. Ini A dia nak buat B.
So B ni normally dia akan sama ada cecah ataupun bawah sikit, and then baru dia buat C lah macam tu. Right, kalau dia betul-betul dekat sini dia akan jadi flat, extended flat correction. Kalau dekat sini dia akan jadi normal zigzag correction lah. Okay, normal zigzag correction. Alright, so kalau tengok A ni dia dah lengkap lah, 1, 2, 3, 4, 5, dah cukup 5 subwave. Cuma B ni tak lengkap lagi, dia baru buat A, dia nak buat B lepas tu, and then dia nak buat C. So kalau kita tengok lagi kecil, kita kecilkan lagi time frame dia. So normally dia akan buat A ni kena naik sikit lagi lah, and then B, and then baru C lah, C tinggi sikit. Ini kalau kita masukkan dia punya sub dia. So yang ini saya kena ambil intermediate, yang ini saya kena ambil minor. Tapi color dia kita tukar sikit lah supaya kita dapat membezakan dia punya color dia. Alright, so kalau tuan-puan nampak untuk NE, short term dia masih ada momentum. So dia dalam wave A ni kan, kita tengok yang one hourly chart ni, one hourly chart ni, wave A ni, dia dah buat berapa subwave. Kalau tengok kat sini 1, 2, sekarang ni dia baru buat 3, and then dia akan turun buat 4, dan baru dia akan buat 5. So generally masih ada momentum lah untuk short term. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So kita tengok dia punya gun. Right, dia punya gun dia dia boleh naik cecah sampai 860. Okay, dia dah break 770 pun dah break 810. So most probably boleh cecah atas ni 860. Alright, itu projection lah. Right, jadi tak jadi tu kena tengok market lah macam mana kan, mana kita tahu. NE short term wave projection. Right, so kita tengok sikit lagi apa lagi counter-counter naik hari ni. Tangko ni macam biasa lah, dia slow and steady je. Pharma agak menarik, cuma dia ada tanda seru tu, tapi buy rate dia tinggi hari ni. Tengok sikit lah. Oh, dia dah habis. Tapi saya ingat tak habis lagi B dia ni. Dia baru A, B nak buat C. So B dia dekat atas ni. Tapi untuk short term dia cantik lah Untuk short term dia ada momentum. So agak menarik jugalah Pharma ni. Cuma itulah dia punya masalahnya, dia ada tanda seru. Supermax tak kuat. P-Trans ok, adalah tanda-tanda untuk rebound, tapi kita tak tengok lah chart dia. Sangka ni ok, tapi harga RM6 lah. Alright, okay. TM menarik, tapi harga RM7. Gambar pun cantik. IOIPG ni pun ok. Ya, IOIPG ok, nampak pada transaction buy rate dia ok. Mr. DIY ada bentuk lah, dia ada bentuk. VS masih ada bentuk tapi tak kuat macam kita tengok tadi lah. iSend menarik. iSend ni cantik. Saya kena share sikit. iSend ni saya dah share dekat grup klien awal lagi. Alright, so saya ingat sampai situ dahulu. Nanti kita sambung pada sesi akan datang. Terima kasih kepada yang sudi mendengar walaupun tak ada orang sangat. Terima kasih jugalah. Alright, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.